Salah lagi. Macam manalah nak ajar bagi faham. Hai semua, hari ni saya nak kongsikan satu inovasi yang saya bangunkan yang dinamakan komik interaktif Baso Kaca. Komik interaktif ini saya bangunkan untuk membantu adik-adik di luar sana menjawab soalan pemahaman dengan lebih praktikal dan berkesan. Antara keistimewaan produk ini ialah inovasi ini memperkenalkan strategi untuk menjawab soalan pemahaman menggunakan kaedah mnemonik akronim, iaitu teknik Baso Kaca. Jadi, murid-murid boleh menggunakan teknik ini sebagai panduan untuk menjawab soalan pemahaman dengan betul dan tepat. Selain itu, inovasi ini juga membolehkan pembelajaran berlangsung secara tidak formal dan tidak membosankan, kerana setiap penerangan konsep dijelaskan melalui bentuk penceritaan seperti komik dan dibantu dengan watak animasi yang menarik, iaitu animasi Ejen Ali. Akhir sekali, produk ini juga dilengkapi dengan latihan interaktif sebagai aktiviti pengukuhan yang terdiri daripada 3 aras, iaitu aras mudah, sederhana dan juga sukar. Aktiviti ini disediakan dalam pelbagai bentuk seperti word wall, background dan juga Genially. Menarik kan? Jadi, produk ini sangat sesuai untuk cikgu-cikgu di luar sana yang ingin meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan pemahaman. Jadi, apa tunggu lagi? Sila komen jika berminat.